Assalamualaikum. Hai, selamat petang semua. Petang ni Acak nak turun jari petang ni. 3 orang petang ni. Acak dengan ulu balang di rimba, lepas tu dengan bantam. Jari Acak bawa 2 utah Ulu balang dia bawa 2 utah je kot. Lepas bantam, tak tahu bantam dia bawa berapa utah. Acak bawa jari 4 inci, 1 dan 3 inci setengah satu. Air dah surut dah. Ulu balang kata air dah surut dah, dah kering dah. Cantik dengan hujan dah lah malam ni. Nampak hari mendung lah. Weh, kita jumpa kat sana nanti. Kita pakai pelampung ni. Jom, let's go. Oh ya, Acak pun sampai kat sungai. Ni dah hotel-hotel kita. Kata-kata untuk air ni, abang Tam. Padu. Udah. Sohor ada rezeki. Aku kasut tak tahu juga lah dia balik tak ni. Kasut tak pakai anda? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ada entang je tengok. Batu ada sini. Batu banyak. Makin lama makin kecil sungai ni. Ada tak tahu ni. Kata tu. Dok. Tak ada gambar pun. Yang 4 inci ni. Cepat sikit dia. Ulu balang ni pasang seorang belakang. Kita pasang belah atas belakang. Aku kena lapik batu rasanya sikit ni. Dah hujung. Dah putih. Dalam ke pijak pasir dah. Dia melekut dalam belah situ, tepi tu ke. Alur dah. Ada roblok pula ni. Lama tak ada roblok, ada roblok pula ni. Ini tak bebas dia. Okey, siap. Belakang dah siap. Di bawah ni dah siap dah. Ulu balang. Oh, jauh. Settle kawasan ni 2 utah. Ini merang. Turun ke bawah tak. Kita pasang lubuk ni. Lubuk cabang. Rasa lubuk ni payah kecewa. Mana tak? Sebab dia banyak spesies lubuk ni. Hari ni kita cuba tengok. Itu lah dari yang ketiga. Ini berapa utah ya? Udin pasang 1 atas. Oh, mana 2 utah lagi lah. 4 utah dah siap. 2 utah lagi kat lubuk ke bawah. Moh kita. Jadi Udin pasang dari 4 inci. Sayang tu lah. Tarik ke atas yuk. Tak dah. Patut lekat 4 inci. Besar pun. Ni batu. Sama batu ni tak ada tak? Orang tu lah. Pijak lah. Pijak dah? Ada berubah. Sekali banjir, sekali berubah. Oh, sini kayu. Batu saja. Sama dia besar. Nah, besar. Mangkap. Okey, alhamdulillah settle. Di bawah ni pun dah siap dah. Kudu balang pasang. Ada upah dah? Dah tak dah. Dia dapat ikan dah. Nah. Besar. Tak buka ikan. Nampak jauh je. Ini tadi benda lain lah. Nampak jauh je tak? Jauh Nampak jauh je. Jauh lah.
Goreng. Oh, goreng lah. Manis sungai. Alhamdulillah acap pada asyik awasan dari hutan. Dengan ulu balang limba hingga bantau. Ada nautah hutan. Ada upas ekor lagi. Ikan hampang Jawa. Okey, kita jumpa pagi esok. Stay tune. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Jam pasir lah pagi ni. Kita nak pergi tengok daring pagi ni. Air stay macam semalam tengok. Dua lah buat guni tak. Satu ikan satu ni. Bantang ada, udin pun dah ada. Nampak gaya ada ikan pun. Bunyi ya. Guni. Oh kita, mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Tengok ke bawah tu. Oh. Kata air ni tak apa sejuk mana ya? Air panas. Ada? Oh, ikan besar. Neko bau neko. Oh. Neko bau. Mana entah? Oh, ha ni. Oh, sabi dah tak ada. Besar. Bau. Besarnya bang. Bau. Macam. Ni, buka. Nampak lah tadi dia melibah lah. Nampak bodoh. Udin kunci apa namanya? Kena buah kunci dia. Belah hujung ni sikit je. 2 ekor. Apa tak? Guni tak udin. Guni tak? Aduh kan. Oh. Cakap dah, tuan. Kalau air tara ni memang sonok pasang. Weh, kena 2-3 ekor besar ni. Tak tahu, tak buat video. Buat. Tu dia. Oh. Dah. Oh, tak patah weh. Weh. Patah dah. Aduh. Tak patah suih ya. Allah. Ada rasa lah. Sudah tu je ni. Lambat. Kenapa ni? Tinggal kepala. Kena gok mana? Kena gok. Ada? Kena gok tak ada? Oh, besar kepala. Loh, ekor sini, kepala situ. Betul. Habak tak? Habak. Bewok kaput. Oh. Dia awak ni, kalau dia putus dua dia. Tempat bodoh gini dia. Apa tempat bodoh gini Itulah. Nak bodoh gini ya, bunuh. Tu, sebelah sana aku tak tengok di hujung. Tengok belah sana. Ada lah tepi ni. Oh, ikan putih tak ada naik Oh, ada bau. Ada. Pasok tu, on tak? Oh. Oh. Bau saja. Tak ekor. Bau saja buat ni.
Buang lah sengat atas belakang, buang sengat tepi je. Tak apa, tak apa. Boleh. Kalau hulu balang marah tu. Malam buang belakang dah. Tikar tu. Oh, kau dah. Tak. Buang mati. Bubuk bau ni. Nah. Rasa bau sini. Tapi tadi 1 kilo lebih. Dekat 2 kilo. Tenang. Bodoh ini. Baik dengar. Nak cakap ke? Nak cakap ke dengar. Sektor berapa ekor? 5 ekor. 6 ekor. 5 ekor. Dah 5 ekor bau. Alhamdulillah. Tapi dapat balik. 4 ekor yang elok. 1 ekor kena makan. Dapat ikan dah. Hai, kita tak gaya ni pula. Gaya ni pengelang tu. Sini laju sikit. Batu tak kan? Dia lebih kurang batu. Lebih kurang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ikan nampak tau. Wah, rapat tau. Ada. Tak ada. Tadi ikan tepi tu. Oh, Apa ha? Tak ada boleh. ada dari ni. Kumpau. Tempat lawa tak ada ikan nampak. Aku ada ikat tu, bawah tu dia. Ikat 2 kali. Saja tak nak beranyuk. Tak ada rezeki. Kosong. Berapa dah dulu? Oh, dah terlebih ni. Tak ada ikan sini. 3 kilo Pok punya lawa batu. Seekor tak ada. Wah, kita tengok belah atas pula. Kalau nak main di reserve sebelah atas tu. Kuat. Wah, kita tengok dari ni pula. Tapi ni dah ada hasil dah, nampak. Ada color je. Kalau dulu dia nak belok. Tak ada, nampak? Kalau dia nak kacau. Tunjuk color. Gegar je. Lupa. Besar ni. Takut kena perut tu. 2 kilo lebih. Masuk mana? Oh ni. Bukan. Macam kat sini lah. Lalu. Di belakang. Daripada belakang ni dia, belah hitam. Sok entang aku ni. Oh, ni dia. Yes, tepat masuk. Gampang besar. Oh, ada isi. Ada je. Kaki pula tu. Kaki. Nampak lagi ni di belakang. Masuk kat insang ni. Ada. Oh ni.
Di belakang. Okey. Dulu. Alhamdulillah settle. Lampang seekor. Oh, ikan apa ni? Lawang. Lawang. Lawang kena kat inci. Bapak besar lawang. Kalul. Ini dapat awang ni. Allah. Malu. Kena 4 inci lawang. Ini patutnya atas tempat kita pasang ni tak lebih lagi. Mana sebarang mana tak dekat tu. Hidup lagi nak mati dah. Kalul. Besar lawang. Kau. Awang bau sedap. Tak bau tahi Tidak buat taik dah. Aku ingat nak beli. Itu tu. Oh, jauh tak mampu. Ini mana tak dekat sana. Hijau je kena. Lalu saja. Kalau nak keluar pagi ni dia. Semalam tak nak keluar. Hidup pula tu cergas-cergas hari tu. Baru pagi ni keluar. Barang mana besar barang mana. Tak langgar dah. Perik dah ni. Tu semalam langgar situ ni. Lari je. Duduk sini. Ngajar nak ikan. Bau. 3 kali. Habis dah, sakit dah. Kalau ni kalau nak puh ada warna. Habis dah. Dalam tu tepi ni pun. Dalam. Dekat lah. Oh, banyak apa. Biar dulu lah. Kita tengok yang sana. Habis dah, sakit dah. Sekejap kita delete lain. Bawah. Masuk tempat belakang dengan kaki ni. Kalau saya kata aku duduk duduk bawah ni dia. Saya genggam bawah kali ni. Bapak apa? Daripada mana ke mana? Bawah pokok ni hujung. Dapat lama ni. Ini kita gitu. Oh, ini tahu. Oh, dah. Tak nyok weh. Geguh. Oh. Lalu lagi. Entah. Makan kali. Mandi lah. Oh, bau ni kat udin. Angkat sikit dah. Aduh. Mana dia kali ni? Allah. Cok. Cok ni pun. Pecah ke tercok? Tu. Ni dia. Dan goreng berada ni satu dia. Oh. Ni tak lepas lah. Sebab kalau tadi nak pegang buaya. Rui Goi maknya. Ini dah ayah dah ambil palu masuk. Tak ada. Oh betul lah, naik air kuat. Guguh. Yang cakap. Oh, sudah. Entah. Tu bawi. 915. Dia tak apa kuning Ya jenis tu sedap. Tenang pun sedap Kuning tu kuat. Kuning sikit putih sikit Putih ni. Muak. Tapi ni dia rasa ni kalau pok gampang. Ayu nak ni.
Oh, ada nampak ekor. Tak kumpul lagi ni entah nampak. Oh, Kalau lagi. nampak. Boleh dah. Mampu eh? Mampu lah. Dia masuk mampu. Banyak sih. Lagi dah berapa ekor? 4 ekor. Lepas kali. Dua kali tu kali besar sikit. Covid 2 kilo ah. Tak balik tu lepas. Dengan nasi putih dah jadi. Oh ni ikan dia ni, ikan ni. Kira nak ke ayam lah. Kita habis lah kita. Meriu. Dia kayum. Ambil ke? Pecah perut dah. Terus. Busuk. Ada ayam. Ada hati. Tinggal 2 utah je. Hari tu dia masak, hari tu lah makan kamu. Tak ada lah nak milihnya. Nak ayam, nak apa tak ada lah. Weh, berat tuan. Baik lah. Baik lah. Yang lini lah. Lini kena. Weh, boleh kain ke asih lah. Ada 2 utah lagi. Dah. Oh dia. Ya, pasal ikan hari ni. Banyak tapi sosok. Ini perut kat 10 kilo lah. Oh, Tu dia. 2 utah lagi jom. Ada lagi tu macam mana tu? Lagi. Enggak, aku tunggu burang aku ni tu. Minyak kampung ni. Tak ada ikan bah. Tengok ke bawah tu. Ada kot bau ni. Bawah. Tak ada ikan. Oh, teluk punya lawa tak ada ikan ni. Dekat batu ni. Tak. Tak ada ikan. Kosong. Oh. Kenapa? Ikan jengkuar. Oh. Oh, dia gampang hai. Enggak. Ada ni. Batu. Dia. Jadi bakar dah. Terus nak tekan. Oh, dah. Tu. Tekan lagi. Oh. Mana aja? Ikan kalau kena jaring dekat kemas tu, tengok. Oh, dia punya lekat. Mari. Entah. Nah. Oh, lagi. Banyak buah lah. Ada lah. 3, berapa ekor? 3 ekor?
Jadi lah. Dah tak kumpul ya. Air ni lagi apa? Laju lagi. Jom. Kata. Ada. Ai, tak 4 inci. Dah jelas. Ini pun kalau. Ini kalau. Ada dia. Kalau. Kalau. Itu kalau. Macam buka aja. Oh, mana pun kaloi. Semalam tak nak keluar dia. Waktu dah. Dia kau ni. Lu balang seekor, sini seekor. Dengan saya ni payah nak buka. Dia dekat kat perut dia tu, bawah perut tu. Tak sakit lagi. Oh. Nah, dah. Tarik kot depan susah. Kot belakang susah. Ha. Ada depan ikan tak sisik. Putih eh. Jungkor. Tak boleh balang tu. Sama saiz kalau. Banyak lagi bang. Bau pun tak ada. Tak ada bau. Rasa di kota sini, situ bau Dekat dah sini. Oh. Sampam. Kerai. Kerai. Anak kelah. Ada kerai. Loh, dekat atas belakang itu sikit je. Bukan saiz dia ni. Ada juga kerai nampak muka Ada juga wakil tau. Okey. Tengok. Dia gelawat. Oh, kurang tu. Ekor kerai. Oh, Laki ni. bau langgar. Bau langgar tadi tak ada. oh, tu dia laki bini. Kau ni jantan ni. Mana hati dua. Hati dia. Hati tu. Isi kau lagi kat dia. Betul. Apa hasang. Ada dekat gawak. Sudah ni bau je kuat. Ya. Bau foil ni. Dia bagi ekor orang. Ekor seorang. Dia cakap lah ekor orang. Pandai dia bagi ikut saiz. Bau langgar. Ekor seorang lah. Kalau kita nak main kena bawa ke atas pula. Atas ni, ikan daripada atas turun. Right. Itu baki masuk ke sungai lah. Ini ni lubang ke? Ada kayu pula dah. Ni aku buat ranting tu. Selamat ikan senang. Pegang ikan lah. Hop, masuk mana? Boleh lah, nak tergerai. Tu je. Kalau tidak dulu tarik ni banyak. Tak boleh dapat besar ngaruh lah. Tak besar. 900 gram. Paling besar lah. Tenggalan 1.2 kilo. Arwah ambil. Bawah tu. Itu yang paling besar. Ada lubang. Tahu lama ke. Tak ada jam besar lah. Sekarang. Dekat tu je. Dari kecil. Sini bawa dia kerai atas ni. Dia kat atas lagi. Oh, sedap. Tak berapa nak cekok. Ada rasa bulut ni. Gegaran kenerak. Nampak tak? Oh, Wah. Dia gelok. Dia tak percaya dekat kita tak? Kita tahu. Tak kilo ikan tu. Kilo ni. Kilo 2. Kunci dah malam ni. Kunci dah. Kunci. Besar saiz ikan ni. Mantap, budak. Besar saiz ikan hari ni, pagi ni. Rezeki. Punya gigit tu bulu.
Settle. Okey dah. Ada dah upah. Upah okey dah. Kerai. 3 ekor kerai. Ini juga ada 2 ekor tak? Kala banyak. Nah, settle angkat jaring. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita tengok hasil nanti. Tak banyak, tapi saya ikan pagi ni kasar-kasar. Hilang lah penat. Tak? Hilang nak. Mari kita tengok hasil kat pagi ni. Tengok dah. Turah je lah sini. Bunyi tak ada. Kalau. Aduh, orang dah angkat sikit orang dah. Kalau bapau. Bawang rasa. Yang kan di dalam ni tak? Bau. Bau ni hidup ni. Ada belah kilo ni. Keren. Orang kena gok. Orang kena gok 2 ekor je. Lampang. Lalu sana. Ini dia. Dengan mamat ada seorang ni. Dua ketua dia. Dengan ketua ni. Ada lawang seekor. Lawang seekor. Tak boleh. Ni dia ikan ketua ni. Bapok ikan. Tu kurai. Kalau. Lampang. Adik abah. Alhamdulillah rezeki. 2 kilo setengah dalam tangan ni. Tengok tu. Lemuk dia. Dia. Telur. Ni lambat buang rasa taik. Muka lawang. Rasa taik. Betul? Kita bagi-bagi tu. Tegak, Ini kita buat lawang. stok makan ni. Tu. Kena rok sini Lawang sini tengah. Bawah tengah. Ni dekat ni Baru dah dapat semua. Ada tak? Sudah ambil. Kah pilih lah mana nak. Ada lagi kalau sos aku. Kalau sos lah. Ni kalau ada orang nak beli ni jual ni. Dia siapa dia? Ada orang tapi masalah aku kena pun. Hantar ambil nak yang mana? Oh ni. Kau ambil jungkua ni tak apa dia. Ding, kau ambil jungkua tak apa dia? Ambil. Kau ambil ya. Kan nak tu orang tak? Kerai. Sini. Kau ambil. Tengok. Aku walau wasak ni. Bala masak dia ke gambar. Aku je lah. Lepas lah, weh. Dia makan krab so. 3 kilo. Sebabnya 3 kilo lebih ada kot. baru nombor 2. Betul lah, sudah. Orang alam berala. Baru dia yang jual lah tu. Jual tu nak makan ni. No. Kalau so. Puas hati dah. Boleh aku jual kawan tu memang dia nak. Jual dia. Kalau ia masalahnya nak kena tu je masalah. Dia tak makan. Dia kali. Ada ni. Ada 4 kilo ni. Ada. Tak. Tadilah. Mana lah? Entahlah lebih kurang. Anda. Alhamdulillah, rezeki pagi ni kita boleh tahan juga lah. Bampung Ada dapat dalam 4 kilo seorang pagi ni. InsyaAllah tengok lah dalam 2-3 hari lagi kita orang turun lagi kot. Kita orang repeat balik. Okey, sampai sini ya episod untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe, dia subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Lama sangat nampak. Kalau ada color bagi dia.